Bayangkan anda bangun pada suatu pagi meregangkan kaki berdiri dan berasa tegap, kuat dan stabil. Tiada lagi rasa goyah, tiada kekejangan yang aneh, tiada ketakutan untuk jatuh, hanya keyakinan untuk memulakan hari. Sama ada untuk berjalan-jalan jauh bersama pasangan anda menari di majlis perkahwinan keluarga atau sekadar membawa barang runcit dari kereta tanpa memerlukan bantuan. Tetapi bagi kebanyakan warga emas ini bukanlah realitinya. Sebaliknya yang dirasai ialah ketegangan di betis kebas di kaki atau kekejangan yang menyakitkan secara tiba-tiba pada waktu malam yang membuatkan anda terjaga. Ada juga yang perasan mereka mula mengelakkan tangga, tidak lagi berjalan-jalan atau terpaksa berpegang pada perabot apabila hendak bangun. Inilah hakikatnya. Kebanyakan masalah kaki ini bukan sekadar disebabkan oleh usia tua. Ini adalah cara badan anda memberitahu bahawa ia kekurangan sesuatu yang penting. Dan selalunya pautan yang hilang itu adalah nutrien utama. Kekuatan kelenturan dan koordinasi di kaki anda bergantung pada sekumpulan vitamin dan mineral yang sangat spesifik. Apabila salah satu daripadanya hilang atau terlalu rendah, ia akan menjejaskan keseluruhan rantaian. Daripada saraf yang menghantar isyarat ke otot anda, tulang anda yang menyerap tekanan sehinggalah peredaran darah anda yang menghantar oksigen ke tempat yang paling memerlukannya. Dalam video hari ini di saluran Kembar Nasihatku, kita akan mengupas 7 vitamin paling berkuasa yang membantu warga emas berumur lebih 60 tahun untuk mengawal semula kaki mereka, meningkatkan kekuatan, mengurangkan kekejangan, memulihkan keseimbangan dan membantu anda berjalan dengan yakin. Semula. Jadi pastikan anda menonton sehingga habis kerana nombor 1 adalah sesuatu yang kebanyakan warga emas tidak sedar pun mereka kekurangannya. Dan ia boleh menjadi perbezaan antara berasa ringan di kaki atau satu langkah kecil yang salah yang membawa kepada kejatuhan yang berbahaya. Berapakah umur anda dan dari mana anda menonton? Beritahu kami di ruangan komen. Kami ingin tahu siapa yang menonton hari ini. Dan jika video ini membantu anda atau anda mengambil berat tentang seseorang yang berumur lebih 60 tahun, bantulah saya dengan satu perkara kecil. Tekan butang suka langgan dan mari kita bina masa depan yang lebih kuat dan lebih selamat bersama-sama. Nombor 7, vitamin D pengaktif kekuatan kaki yang senyap. Jika anda pernah berasa tidak stabil semasa berdiri atau bergelut dengan kelemahan otot, kemungkinan besar tahap vitamin D anda rendah. Vitamin D bukan hanya untuk tulang. Ia memainkan peranan utama dalam mengaktifkan gentian otot. Gentian otot yang sama inilah yang membantu anda bangun dari kerusi, menahan diri semasa tergelincir atau mengekalkan keseimbangan semasa berjalan. Masalahnya, apabila kita menua kulit kita menjadi kurang cekap untuk menghasilkan vitamin D daripada cahaya matahari. Dan ramai warga emas lebih kerap berada di dalam rumah yang menggahatkan lagi pendedahan mereka. Kajian menunjukkan bahawa tahap vitamin D yang rendah sangat berkait rapat dengan keseimbangan yang lemah, masa tindak balas yang lebih perlahan dan risiko jatuh yang lebih tinggi. Ini kerana vitamin D bukan sahaja mempengaruhi otot, tetapi juga saraf yang mengawalnya dan isyarat keradangan yang menjejaskan cara anda bergerak. Anda boleh menemui vitamin ini dalam ikan berlemak seperti salmon, produk tenusu yang diperkaya kuning telur dan sudah tentu pendedahan cahaya matahari yang selamat. Tetapi dalam kebanyakan kes warga emas mungkin memerlukan suplemen untuk mencapai tahap optimum. Berbincanglah dengan doktor anda seperti Dr. Abdul Rahman tentang dos harian sekitar 800 hingga 2000 IU terutamanya jika anda pernah jatuh mengalami sakit otot atau mempunyai mobiliti yang terhad. Kerana apabila tahap vitamin D anda dipulihkan, ramai warga emas melaporkan perbezaan yang ketara, kaki yang lebih kuat, postur yang lebih baik dan semangat berdikari yang diperbaharui. Nombor 6, kalsium penghubung pergerakan tulang. Sekarang setelah otot anda mendapat sokongan, mari kita lihat pasangannya dalam kekuatan iaitu tulang anda. Dan tiada apa yang lebih penting untuk kestabilan tulang selain kalsium. Kebanyakan orang menganggap kalsium sebagai mineral untuk tulang. Walaupun itu benar, ia juga membantu sesuatu yang lebih segera, iaitu kawalan pergerakan. Setiap kali otot kaki anda menguncup atau mengendur, ia menggunakan kalsium sebagai pencetus untuk bertindak. Tetapi inilah masalahnya. Apabila kita menua, kita mula kehilangan ketumpatan tulang. Dan jika anda tidak mendapat kalsium yang mencukupi melalui diet atau suplemen badan, anda akan menariknya dari tulang. Ini membawa kepada kelemahan kekakuan dan dalam kes yang teruk, keretakan atau mampatan pada tulang belakang. Sumber kalsium terbaik termasuk produk tenusu seperti susu keju dan yogurt, tetapi juga sayur-sayuran berdaun hijau, tahu sardin bersama tulangnya dan susu badam atau soya yang diperkaya. Jika anda tidak memakannya setiap hari, anda mungkin tidak mendapat cukup
Kebanyakan orang dewasa berumur lebih 60 tahun memerlukan sekitar 1-200 mg kalsium setiap hari. Ada yang mungkin memerlukan lebih banyak jika mereka telah didiagnosis dengan osteopenia atau osteoporosis. Tetapi ingat, kalsium berfungsi paling baik apabila digabungkan dengan vitamin D. Jadi gandingkan kedua-duanya untuk mendapatkan penyerapan maksimum. Apabila badan anda mempunyai cukup kalsium penambahbaikan bukan hanya pada imbasan X-ray. Anda mungkin perasan kurang rasa sakit selepas berjalan keseimbangan yang lebih baik dan lebih banyak kuasa di kaki anda apabila berdiri atau menaiki tangga. Nombor 5, vitamin B12 penjaga keseimbangan dan saraf. Pernahkah anda merasa seperti dicucuk jarum di kaki, anda rasa kebas yang aneh di tapak kaki atau bahkan pening seketika semasa berjalan? Ini bukan sekadar gangguan kecil. Ia boleh menjadi tanda-tanda tahap vitamin B12 yang rendah. Vitamin B12 adalah penting untuk fungsi saraf yang sihat. Ia membantu badan anda mencipta salutan pelindung di sekeliling saraf anda, membolehkan mesej dari otak sampai ke kaki anda dengan cepat dan jelas. Tampaknya isyarat itu menjadi perlahan membawa kepada koordinasi yang lemah, cara berjalan yang tidak stabil dan juga terjatuh. Apabila kita semakin tua, badan kita menghasilkan kurang asid perut yang diperlukan untuk menyerap B12 daripada makanan. Ini sangat biasa berlaku pada warga emas berumur lebih 60 tahun dan lebih-lebih lagi pada mereka yang mengambil antacid atau ubat untuk diabetes. B12 secara semula jadi terdapat dalam produk haiwan daging, lembu, ayam, telur, produk tenusu dan dalam bijirin yang diperkaya atau yeast berkhasiat. Tetapi jika tenaga anda rendah, kaki anda terasa kebas atau anda perasan sebarang masalah keseimbangan, tanyalah doktor anda untuk memeriksa tahap B12 anda. Ramai warga emas mendapat manfaat daripada suplemen B12 berpenyerapan tinggi, sama ada dalam bentuk tablet sublingual atau suntikan dalam kes yang lebih teruk. Apabila tahap B12 anda kembali normal, ia seperti memulakan semula kaki anda. Tindak balas yang lebih pantas, kurang rasa berdenyut, lebih kestabilan. Itu bukan sahaja pergerakan yang lebih baik, itu adalah ketenangan fikiran. Sebelum kita teruskan, jika anda mendapati video ini bermanfaat setakat ini, luangkan sedikit masa untuk menyokong saluran ini dengan memberikan suka pada video ini dan menekan butang langgan. Di sini di Kembar Rahsiatku, kami berdedikasi untuk membantu warga emas hidup dengan lebih kuat, lebih lama dan lebih berdikari. Sokongan anda membantu kami mencapai lebih ramai orang seperti anda. Dan jika anda mempunyai sebarang soalan atau cerita peribadi tentang sakit kaki, kelemahan otot atau pemulihan, kami ingin mendengar daripada anda di ruangan komen. Nombor 4, magnesium mineral penenang kekejangan. Tiada apa yang setanding dengan kekejangan kaki secara tiba-tiba pada pukul 2 pagi. Rasa sakit yang tajam, panik perjuangan untuk meregangkannya dan kemudian terjaga selama berjam-jam. Kedengaran biasa. Jika magnesium, mungkin kepingan teka-teki anda yang hilang. Magnesium memainkan peranan penting dalam pengenduran otot. Ia membantu mengawal impuls elektrik yang mengawal cara otot anda menguncup dan melepaskan. Tanpa jumlah yang mencukupi, otot boleh mengalami kekejangan tanpa kawalan, terutamanya pada waktu malam. Cabarannya, magnesium mudah habis. Tekanan ubat tekanan darah dan jantung tertentu dan juga alkohol atau kafein boleh menghabiskan simpanan anda secara senyap, dan kebanyakan warga emas tidak makan makanan penuh yang kaya dengan mineral penting ini. Sumber magnesium teratas termasuk sayur-sayuran berdaun hijau seperti bayam dan kailan badam, biji labu kacang hitam dan bijirin penuh seperti oat atau beras perang. Anda juga boleh menemuinya dalam coklat gelap. Satu lagi sebab untuk menikmatinya secara sederhana. Jika anda mengalami sindrom kaki resah kekejangan setiap malam atau keletihan otot secara umum, suplemen 200 hingga 400 mg sehari mungkin membantu, tetapi sentiasa berbincang dengan penyedia penjagaan kesihatan anda. Terlebih dahulu, setelah dipulihkan, ramai warga emas melaporkan perbezaan yang ketara. Kurang kekejangan, pergerakan yang lebih lancar dan tidur malam yang jauh lebih nyenyak. Nombor 3, kalium pengimbang otot. Mari kita bercakap tentang keseimbangan bukan hanya pada kaki anda tetapi di dalam sel anda. Kalium adalah mineral yang membantu mengekalkan sel-sel otot terhidrat saraf berfungsi dengan betul dan peredaran darah bergerak lancar. Dan apabila ia terlalu rendah, semuanya terasa tidak kena. Kalium bertanggungjawab untuk membantu otot anda menguncup dengan cekap. Ia juga menghalang pengumpulan cecair dan berfungsi seiring dengan natrium untuk mengekalkan keseimbangan elektrik. Jika anda kekurangan, anda mungkin merasa menggeletar kaku atau sering mengalami kekejangan kaki, terutamanya semasa atau selepas berjalan. Malangnya, kekurangan kalium adalah biasa pada orang dewasa yang lebih tua, terutamanya mereka yang mempunyai tekanan darah tinggi, yang mengambil diuretik, yang membuang kalium dari badan.
untuk mengisinya semula, beralihlah kepada alam semula jadi. Pisang, avokado, oren, ubi, keledek bayam, kacang putih dan juga air kelapa adalah sumber yang sangat baik. Anda tidak perlu makan semuanya setiap hari, cuma gilirkannya dalam makanan anda secara konsisten. Suplemen kalium wujud, tetapi ia boleh berisiko tanpa pengawasan, terutamanya jika anda mempunyai masalah buah pinggang. Jadi adalah lebih baik untuk berbincang dengan doktor anda sebelum mengambil suplemen. Tetapi apabila kalium anda berada dalam zon yang betul, perbezaannya dapat dirasai. Stamina yang lebih baik, langkah berjalan yang lebih kuat, kurang kekejangan dan sendi yang lebih fleksibel. Nombor 2, vitamin K, pelindung tulang yang anda tidak tahu anda perlukan. Anda mungkin pernah mendengar tentang vitamin D dan kalsium untuk tulang anda. Tetapi bagaimana dengan vitamin K? Nutrien yang sering diabaikan ini adalah seperti pengawal trafik senyap di dalam badan anda, mengarahkan kalsium ke dalam tulang anda di tempat yang sepatutnya dan menjauhkannya dari arteri anda di mana ia boleh menyebabkan kemudaratan. Tanpa vitamin K yang mencukupi, kalsium mungkin termendap di tempat yang salah, menyebabkan tulang rapuh, sendi kaku dan juga masalah kardiovaskular. Tetapi apabila vitamin K hadir dalam jumlah yang betul, ia bertindak seperti gam mengikat mineral pada tulang anda dan menyokong kaki yang lebih kuat dan lebih fleksibel. Terdapat dua jenis vitamin K1 dan K2. K1 terdapat dalam sayur-sayuran berdaun hijau seperti kailan, bayam dan brokoli. K2 sebaliknya lebih berkesan untuk kesihatan tulang dan berasal dari makanan yang ditapai seperti natto, hidangan kacang soya Jepun, sauerkraut kuning, telur dan daging organ seperti hati. Ramai warga emas tidak mendapat cukup mana-mana jenis, terutamanya jika mereka mengelakkan sayur-sayuran atau mengikuti diet yang terhad. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk berbincang dengan doktor anda sebelum mengambil suplemen vitamin K, terutamanya jika anda mengambil ubat pencair darah kerana K boleh mengganggu ubat-ubatan tersebut. Apabila tahap vitamin K anda optimum, tulang anda terasa lebih kuat sendi, anda terasa lebih longgar dan kaki anda terasa lebih boleh dipercayai di bawah anda, langkah demi langkah. Nombor 1, vitamin B6, vitamin tenaga dan pemulihan. Pernahkah anda berjalan sebentar hanya untuk merasa letih dan lemah selepas itu? Atau mungkin anda merasa sakit selama berhari-hari selepas aktiviti ringan? Ini boleh menjadi tanda kekurangan vitamin B6. Vitamin B6 menyokong keupayaan badan anda untuk menggunakan tenaga dengan cekap, membaiki tisu otot dan mengekalkan saraf yang sihat. Ia juga memainkan peranan utama dalam menghasilkan neurotransmitter yang mempengaruhi koordinasi dan keseimbangan anda. Tahap yang rendah boleh mengakibatkan keletihan awal, kelemahan otot, keradangan dan juga perubahan mood yang semuanya mempengaruhi mobiliti dan keyakinan anda semasa bergerak. Anda akan menemui B6 dalam makanan seperti ayam, ayam Belanda, salmon, kentang, pisang bijirin yang diperkaya dan kacang kuda. Tetapi apabila kita menua keupayaan kita untuk menyerap dan menggunakan B6 merosot, terutamanya jika kita mengambil ubat untuk tekanan darah, diabetes atau artritis yang boleh menghabiskannya. Berita baiknya ialah B6 larut dalam air dan secara amnya selamat dalam dos suplemen sederhana di bawah bimbingan perubatan. Kebanyakan warga emas mendapat manfaat daripada 5 hingga 2 mg sehari sama ada dari makanan atau multivitamin. Apabila B6 dipulihkan, anda mungkin akan merasainya pemikiran yang lebih jelas, tenaga yang lebih stabil dan kaki yang lebih kuat yang pulih lebih cepat selepas aktiviti. Ia bukan sekadar vitamin. Ia adalah penguat isyarat untuk seluruh sistem saraf anda. Jadi, apa yang telah kita pelajari hari ini, jika kaki anda terasa lebih lemah, jika keseimbangan anda semakin merosot, atau jika anda bergelut dengan kekejangan, kekakuan atau pemulihan yang perlahan selepas pergerakan, ia bukan sekadar penuaan. Selalunya ia adalah badan anda yang secara senyap meminta pertolongan. Kekurangan hanya 1 atau 2 daripada 7 vitamin ini boleh mencetuskan kesan domino, melemahkan asas yang membuatkan anda berdiri, berjalan dan berdikari. Tetapi keindahan tubuh manusia walaupun selepas 60, 70 atau 80 tahun adalah ia bertindak balas. Berikan apa yang ia perlukan dan ia akan mula membina semula. Daripada peranan vitamin D dalam koordinasi kepada kuasa magnesium untuk menenangkan kaki yang resah sehinggalah keajaiban pembaikan saraf B12 dan B6. Setiap nutrien memainkan peranan dalam memulihkan kekuatan di tempat yang paling penting. Jadi luangkan sedikit masa minggu ini untuk merenung. Adakah nutrien ini ada dalam makanan harian anda? Adakah sudah tiba masanya untuk berbincang dengan doktor anda tentang ujian darah atau suplemen berkualiti baik? Penyesuaian kecil boleh mencetuskan peningkatan besar dalam cara anda bergerak, dalam keyakinan yang anda rasai dan dalam kebebasan yang
anda kekalkan. Jika anda mendapati video ini bermanfaat, sila ingat untuk menekan butang, suka tinggalkan komen dan langgan saluran Kembara Sihatku untuk lebih banyak petua praktikal mengenai penuaan yang sihat. Kami ingin mendengar daripada anda. Apakah soalan yang anda ada tentang kesihatan warga emas atau topik apa yang patut kami bincangkan seterusnya? Beritahu kami di ruangan komen. Maklum balas anda membantu membentuk komuniti ini. Sehingga berjumpa lagi, sentiasalah berpengetahuan, jaga kesihatan dan kita akan bertemu lagi dalam video yang akan datang.